Okey, baik. Ramai yang tanya kepada Kak Fi bagaimana nak menggunakan RM150 extra cashback yang Mova bagi khusus kepada orang yang pertama kali download Mova. So, let's go. Kita tengok cara pengiraan dia. Okey, jom sama-sama. Okay, Mova beri kita RM RM150. Bagaimanakah cara dicairkan? Mova beri rate 10%. Darab berapa jumlah cashback yang diterima oleh buyer. Jadi katakan kita dapat RM10 daripada seller, iaitu cashback. Okay, Mova akan tengok kita dapat RM10, jadi dia akan bagi 10% darab daripada RM10. Total RM1 di sini. So, jumlah yang boleh dikeluarkan adalah RM10 daripada seller cashback campur dengan RM1 yang Mova beri. So, total yang boleh kita keluarkan adalah RM11. Jadi, RM1 ni ditolak daripada 150, jadi RM baki sini RM149. So, sekiranya kita buat apa-apa belian dan kita mendapat RM10 lagi daripada seller ataupun cashback, okey, kita akan dapat lagi RM1. Bermaksud kita akan boleh buat pengeluaran 2 kali cashback sebanyak RM11. So, dekat sini akan berlaku penolakan lagi dan dia akan dideduct di sini. Jadi, baki adalah RM148. Sehinggalah cashback yang kita guna pakai dalam RM150 ni habis digunakan dalam masa 30 hari. Sekiranya kalau kita tak menggunakan cashback ni, maka cashback ni akan hangus. Okay. So, happy berbelanja.